Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Isuzu D-Max di depan aku ni. Ini kita lenjan kita masuk kebun. Ni D-Max versi pertamanya. Sekarang dah tak ramai orang pakai Jadi owner ni pakai, dia set up balik, lawa, jadi lawa. Ni baru luaran. Kalau kita tengok dalaman dia, surprise sikit. Dalam dia kita tengok salin. Nampak Isuzu H1. Dia punya color dia, steering semua macam menarik tak? Ni kalau kita tengok, jarang tak ramai orang pakai kenderaan sekarang. Mungkin kalau ada pun pakai untuk angkat-angkat baja macam tu. Tapi brother ni dia set up balik kereta ni, jadi kau punya style lah. Ini dah masuk hutan. Dari kalau belum masuk hutan masih bersih lagi, lawa. Cantik kan, menarik Kalau masih ada yang pakai Isuzu ni, boleh komen-komen kat bawah. Ni depan dia dah hitam. Spotlight, side mirror, ada signal lagi apa? Tayar dia besar. Yang paling mahal ni rem dia lah. Aku try kecek ke rem dia, aku nak pakai kat kereta aku. Lawa baik guys. Memang main off-road sedap kereta ni. Tadi aku tengok dia lenjan, mantul. Tapi paling best interior dia VIP lah. Daripada belakang sampai ke depan. Ni. Nampak? Mantap. Wah. Okey, jadi itu saja untuk sedikit video tentang kereta ni. Nanti kita bincang-bincang lagi, tengok kereta lain apa yang ada. Okey, bye.